Hi everyone, hari ni saya nak buat matematik tambahan praktis formatif 1.1 bab 1 sukatan membulat tingkatan 5. Okey, baik, jom kita mula. Tukarkan setiap sudut yang berikut kepada darjah menggunakan pi sama dengan 3.142. Okey, baik, sebelum kita mula saya nak tunjuk satu benda. Ni nota bila kita nak tukarkan daripada radian kepada degree dan daripada degree kepada radian ataupun darjah, sama je kalau dalam bahasa Melayu. Okey, jika awak ada radian dan awak nak tukarkan kepada degree, awak kena darab 180 per pi. Dan sebaliknya, kalau awak ada degree, awak nak tukarkan kepada radian, awak kena darab pi per 180. Dia terbalik antara dua ni. Okey, baik. Jom kita go to soalan pertama. Kita ada 7 per 12 pi nak ditukarkan ke dalam radian, kepada radian. Jadi, macam nota tadi, awak ada radian, nak tukarkan kepada darjah, awak kena darab 180 per pi. Jadi awak darab je 7 per 12 pi darab 180 per pi. Bila tengok kat sini, pi dengan pi kita boleh potong dua-dua dan tinggal 7 per 12 darab 180. Awak tekan kalkulator, akan dapat 105 darjah.